Assalamualaikum nakama sekalian. Welcome to the life of Pim with me, Pim. Macam biasa, video spontan, bawa balik kerja, masih berpakaian kerja dan sebagainya. Dan kita malam ni nak sembang pasal SBS. Sebab SBS ni tak perlu nak kaji sangat, dia just perlu disembangkan saja. Dan aku pun macam biasalah, korang tahulah video aku semua santai-santai. Aku tak suka video yang serius-serius sangat. Aku memang suka jenis yang macam ni. Ibarat macam kalau yang baru tengok lah semua benda kan. Kalau dah lama tengok tu orang tahulah. Kepada yang baru tengok, video kita memang macam ni lah. Ibarat macam kita sembang kat kedai kopi, kita sembang kat tepi jalan, kita sembang kat mamak, okay, kat Ali Mutu Ahok, Mutabak Ali, macam-macam lah dekat kedai Tom Yam Cik Yah, okay, Tom Yam Kak Aina, okay, dan segala-galanya tempat yang boleh lepak lah. Kita nak sembang pasal One Piece. Dan hari ni kita nak sembang specifically, okay, tentang volume 114. Of course lah, bila volume baru keluar, kita akan dapat cover yang baru, okay, kita akan tengok lukisan Oda, semua benda menarik-menarik. And then of course lah, dalam volume tu pula akan ada SBS. SBS ni sebenarnya menyakitkan hati sebenarnya, sebab dia banyak soalan-soalan yang mengarut. Tapi lately ni aku rasa dah 2-3 volume ni kita banyak juga dapat soalan yang best. Walaupun banyak juga jawapan yang banyak juga soalan yang tak best, tapi soalan yang best tu pun banyak juga. At least ni sebab ada apa kata, the balance lah kan. Dia tak ada macam 80% bullshit, 20% je yang boleh pakai. Alright, sebelum ni kita dah sembang dekat group pasal cover. Okay, by the way, sebelum tu aku gunakan Pewpiece punya Instagram untuk share news ni. Sebab memang Pewpiece ni senang cakap, semualah fan One Piece dunia ni, dalam dunia ni yang bukan Jepun lah akan menggunakan Pewpiece ni sebagai sumber utama lah. Sebab yelah, mostly news One Piece ni semua dalam bahasa Jepun. So kita memang perlukan orang macam Pewpiece ni dan beberapa penterjemah yang lain untuk kita nak bagi faham lah news tu tentang apa kan. So antaranya, inilah dia. One Piece has surpassed 600 million copies in circulation worldwide. Okay, ini adalah satu pencapaian yang sangat-sangat powerful. Orang cakap yang minat One Piece ni klise, yang minat One Piece ni macam setiap kali aku tengok video, tak kisahlah orang Malaysia kat luar negara je, bila kita cakap, oh kau minat anime apa, kau minat anime kau nombor 1 apa, bila kita sebut One Piece, dia cakap klise lah, benda macam biasa sangat, overrated lah. I mean like, the result speaks kan, the number speak kan. Bukannya kita hype dia dalam masa sama dia dekat ranking nombor 10 ataupun dia memang tak laku. Dia memang hype, nak buat macam mana kan. And kita pun dah boleh nampak pengaruh luar negara sekarang ni, daripada sudut bola dan sebagainya, sukan, semua benda dah banyak jadikan One Piece ni sebagai medium untuk marketing dan sebagainya kan. So it's not the fan fault bila kita pilih One Piece. Memang One Piece sendiri dah menjanakan keuntungan yang tinggi, and antara ni artikel kat dalam Jepun sendiri cakap memang dia antara sumber kata turis kan, untuk orang datang Jepun sebabkan pengaruh One Piece sebagainya. So that's a good thing. Tapi bukanlah itu kita nak sembang. Okay, yang kita nak cakap pasal sebelum ni, kita bising-bising. Akulah bising-bising. Mana ni dekat dalam cover volume ni, mana Stussy? Stussy ni OG member. Sebelum tertubuhnya Rocks Pirate tu, Stussy memang dah follow Zebek. So kenapa Oda tak letak kat sini? Rupanya Oda prank kita. Oda nak main sorok-sorok. So bila orang kat Jepun, bila volume ni dah release and orang Jepun dah beli, diorang belik macam korang. Okay, ni contoh lah, ni volume, okay, buku dia. Bila korang beli, ni aku tak nak buka lah sebab dia plastik. Ni kulit luar, okay, ni cover luar. So bila korang buka cover luar tu, korang akan dapat cover kat dalam yang dia print atas kulit buku tu. Ada Stussy atas sorok kat situ. And bukan Stussy je lah, adalah orang-orang fan Jepun semua macam nampak ada beberapa kelainan lah di antara lukisan kat dalam yang di print atas buku ni, dan juga lukisan yang di print sebagai cover buku. Contohnya kalau tengok dekat Prometheus ni tak ada apa-apa kan. Tapi bila korang pergi kat sini, dekat Prometheus ni ada pandamen terbakar. Macam ada easter egg lah. So that's an interesting thing lah untuk Oda buat. And habis lah, tutup case kan. Kita bising pasal Stussy. Nah, aku pun macam, okay, thank you Oda. And buat surprise, nice jugalah. Kalau volume seterusnya pun, kalau dia buat benda macam ni pun nice. Macam kita akan tertanya kan, apa yang ada dekat cover luar and apa yang ada dekat cover dalam. Benda ni menarik lah untuk pembeli. And now kita terus pergi ke SBS. Okay, sebab SBS ni yang kita akan sembang banyak. Kita start terus dengan soalan yang pertama, which is reader ni tanya, okay, pembaca ni tanya tentang Captain John, tentang Ganzui dan juga tentang Gil Basta. Tiga ni adalah ahli Rocks Pirate
And peminat ni tanya, betul ke Captain John punya kuasa adalah kuasa Devil Fruit Kid, kuasa magnet tu lah kan, Jiki-Jiki? Adakah betul si Ganzui ni pula kuasa Bomu Nomi, kuasa Mr. Five yang tak hidung meletup tu? And betulkah kuasa Horo-Horonomi yang milik Perona sekarang ni adalah sebelum ni milik Gilbasta? So Oda secara ringkas lah, Oda confirm kan, that's right, memang betul. So ketiga-tiga ni adalah user sebelum ni, and disebabkan ketiga-tiga ni dah mati, of course lah buah tu pun kembali semula, apa kata, hidup balik, datang balik. And buah pun dimakan oleh orang macam kita kenal sekarang, macam Kid, macam Perona dan juga macam Mr. Five. And then dalam masa sama Oda confirmkan juga teori yang dah begitu lama, at least ni keluar mulut daripada ayat Oda tu sendirilah, yang yes, diorang tiga ni adalah general zombie masa dekat Thriller Bark. Okay, ni gambar Gilbasta masa dia dah jadi zombie dekat Thriller Bark, and ni adalah general zombie dekat Thriller Bark, which is kita boleh nampak Ganzui kat sini, dan juga kita boleh nampak Captain John kat sini. Okay, dan beberapa hari lain lah kau boleh nampak macam similar dekat Rose Pirate. Tapi apa yang Oda highlight, itulah kita highlight. Termasuk yang kat tengah ni, ramai ingat dia Silver X, tapi nampak kayaknya bukanlah. Dan seterusnya, peminat tanya, diorang ni ada aktiviti ke kan, geng-geng Straw Hat Pirate ni, kru ni, diorang ada aktiviti ke diorang main masa party, masa tengah lepak-lepak semua benda kan? Oda cakap ada, memang banyak. Okay, benda ni tak penting sangat lah, tapi just share je lah kat korang kan. Macam ni lah Oda cakap, bila diorang start party, bila start diorang nak main game, kan kita boleh nampak lah. Oda cakap Brook dia akan main violin, Frankie dia akan main gitar, dan diorang akan menyanyi sebagainya, diorang akan main macam-macam jenis game. Oda cakap lagi kan, Usup dia ada quiz dia kan, Usup bawa keluar board game, lepas tu diorang ada main arm wrestling, diorang ada main board game Jenga, weapon darts, macam-macam benda dia main. Ada drinking contest, speed eating contest, Jimbe dance gambling, blindfold plank walking, semua Usopp imitation show, macam-macam ya. So benda ni tak ada benda yang penting sangat, tapi it's nice lah untuk dia nak beritahu yang diorang ni memang happening gila lah kan. Bila diorang dah habis perang ke, dah habis masalah ke benda, memang diorang akan enjoy kakao. Yalah, benda ni kita tak nampak kat dalam manga ataupun anime. Sebab itulah kadang-kadang filler yang macam ni lah yang kita nak. Aku kadang-kadang, macam aku cakap hari tu dekat live lah, aku nak sangat Oda ataupun at least Toei, walaupun benda ni tak adalah non-canon sangat, tapi dia boleh je ambil certain moment daripada yang canon masa diorang lepas party. Contohnya macam masa diorang baru habis perang kat Wano kan, mungkin buat special episode kan, apa yang berlaku masa party tu kan, which is benda-benda macam ni lah kita boleh nampak masa party tu diorang main game, diorang menyanyi dan sebagainya. Sebab kita tahu benda tu tak sempat ataupun tak ada ruang, tak ada masa Oda nak letakkan dalam manga. So at least bagilah kan dekat anime ke ataupun special episode ke. It's a nice thing untuk tengok benda lain, kata POV lain, tapi daripada sumber yang canon. Itu benda menarik. Lepas tu ada soalan tentang nama pedang Rocks di Z-Bag. Ni bukan benda yang baru, semua orang sentiasa akan tanya pedang, kata karakter-karakter yang famous. Macam contohnya kita tahu pedang Roger baru-baru ni nama dia Ace, kan. So sama jugalah dengan Z-Bag, nama pedang dia Eclipse. Soalan seterusnya pula, pembaca ni tanya, adakah semua Captain Kuja Pirate akan sentiasa menjadi Empress kepada Amazon Lily? Okay, kalau jangan salah faham. Okay, Empress of Amazon Lily maksudnya macam Queen ataupun Raja dekat pulau Amazon Lily, and Captain of the Kuja Pirates tu adalah Captain daripada Kuja Pirates lah kan. At least it's two different things lah. And then Oda cakap kat sini lah, it's actually the other way around. Satu benda yang Oda cakap kat sini, dalam negara Amazon Lily ni, strength is beauty. Maksudnya untuk menjadi Empress, kau kenalah jadi bukan saja paling kuat, tapi dalam masa yang sama kena jadi paling cantik. And dalam masa yang sama, diorang memang akan jadi captain kepada Kuja Pirate. So maksudnya kat sini, dalam cara kata-kata ringkas, pada zaman tu Gloriosa memang boleh katakan paling cantik dan paling kuat lah dekat Amazon Lily. Lepas tu second kepada dia adalah Shakuyaku lah, which is apa kata paling cantik, paling kuat. Lepas tu ada seorang lagi, which is nama dia, tak silap aku ada tulis kat sini, Tritoma. Tritoma ni orang buat teori adalah Mak Luffy. Dia nombor kalau yang kita kenal ni nombor 3. Lepas tu barulah jatuh ke bawah Hancock. So maksudnya bawah Hancock ni pun yalah, kita boleh nampak dia memang kuat, dia memang cantik. Tapi itu pun sebabkan Tritoma punya kematian, that's why lah bawah Hancock naik. And then kita dapat satu soalan tentang Moria. Ni soalan yang menarik lah, sebab yalah bila Oda keluarkan nama Moria,
dekat tugu peringatan warrior hero of Wano. Memang ramai yang tanya pasal Moria, and Oda cakap actually dia nak reveal pasal benda ni, nak menceritakan benda ni dekat Wano Country, tapi Wano Art lah senang cakap tapi dia tak ada masa, tak jumpa masa yang sesuai ataupun tempat yang sesuai untuk dia nak selit. So that's why lah dia letakkan dekat cover story. So Oda pun ceritalah perjalanan Moria ni macam mana dia sampai ke Wano kan. So Oda cakap masa Moria ni a young boy, masa dia masih budak-budak lagi, dia drifted ashore kat Wano. Dia tersadar lah dekat pesisiran pantai Wano. Tak tahulah macam mana dia sampai situ, sebab memang ada teori pun. Kalau kita tengok dekat God Valley flashback sebelum ni, ada seorang budak ni muka macam Gecko Moria. Cuma aku tak berani nak cakap 100% Gecko Moria, sebab muka budak tu kalau tengok gambar kat sini, dia gigi dia tak tajam. Sedangkan masuk dah lukis Moria dia masa kecil, gigi dia tajam. So mungkin itu ya, mungkin dia tidak, tapi memang berlakulah sesuatu kat dia, yang dia mungkin kapal dia karam dan sebagainya, and dia pun terdampar dekat Wano. So lepas tu orang-orang dekat Ringo ambil and selamatkan dia. So diorang jaga dia elok, bla bla bla, and then diorang bagi dia nama Kozuki disebabkan kekuatan dia. Yelah, mungkin dia banyak bantu orang kat Wano sebagainya, sebab yelah Moria ni pun badan dia pelik, dia pun tak tahu manusia benda kan, so dia kuat lah. So lepas tu short story, Moria ni dia dah keluar lah, mungkin dia dah besar nanti. Dia dah besar, lepas tu dia dah keluar pergi ke laut, dah jadi pirate semua bla bla bla. Lepas tu ada satu masa tu dia kembali semula ke Wano, disebabkan dia nak lawan Kaido, sebab yelah dia nak jagalah kampung ni kan, dia nak jaga Ringo dan sebagainya daripada jajahan Kaido. Tapi itulah, dia kalah, dan disebabkan dia kalah, dia rasa malu sebab dia tak dapat nak balas jasa baik orang Ringo ataupun jasa baik orang Wano. And dia pun belah lah macam tu saja tanpa berkata apa-apa. Dan disebabkan itulah orang ingat dia dah mati, dan orang ingat dia dah mati kat dalam perang. Sebab itulah ada kubu untuk dia kan, tugu tugu untuk dia dekat Ringo tu kan. Kononnya jadilah dia hero. I mean like to be honest, bagi aku bila dah dengar cerita macam ni, okey lah, maksudnya Moria ni kita tahu dia jahat dan sebagainya, tapi untuk kes kat Wano ni kita kena bagi satu pujian. And dia baik, at least dia cuba datang balik nak tolong Wano kan daripada Kaido. Cuma yelah, dia tak cukup kuat and dia kalah. Cuma itulah yang aku tak fahamnya, kau dah kalah tu kalah lah, kenapa kau nak kena bawa lari mayat Ryuma, nak jadikan dia zombie? Dan kenapa kau curi Shusui kan, pedang khazanah Wano. Tu je lah benda yang aku tak suka tentang Moria. But other than that, I'm okay lah. No wonder lah nama dia Kozuki Moria. Soalan seterusnya, orang tanya tentang Denden Mushi. So dia tertanyalah Denden Mushi milik Straw Hat Pirate kan, macam mana Denden Mushi ni terjaga ke, Denden Mushi ni dapat makanan Sanji ke, kan fan nak tahulah. Which is again, benda ni tak penting sangat, tapi bagi aku soalan dia menarik. Just nak dapat more information atau info yang menarik lah tentang Straw Hat Pirate. So that's why lah Oda cakap kat sini. So dengan Straw Hat Pirate ni, dekat kapal dorang Thousand Sunny, dorang ada satu Denden Mushi yang dipanggil sebagai Long Distance Denden Mushi. And then dalam masa sama, 5 member iaitu Nami, Usopp, Sanji, Robby dan juga Frankie, diorang ada Baby Denden Mushi. Ni untuk short distance lah, lebih kurang macam walkie talkie. Benda ni menarik, sebab itulah dalam certain scene korang boleh nampak diorang ni, walaupun diorang macam jauh, tapi diorang boleh communicate each other. Mungkin disebabkan diorang pakai Baby Denden Mushi ni lah. Okay, lepas tu Oda pun tambah lagi yang Denden Mushi ni walaupun dia tak makan, kalau asalkan diorang ada air, diorang boleh survive, diorang boleh hidup selama 3 bulan tanpa makanan, hanya dengan air. Tapi dalam masa sama, disebabkan diorang ni pakai banyak energi, sebab yelah diorang ni transmission, kita pun tak faham sangat lah macam mana benda ni, haiwan kan, tak macam mana boleh transmit communication dari telefon semua benda. Tapi orang dah cakap still lah eloknya bagi diorang ni makanan, tapi diorang bagi leftover punya makanan lah kan. Lepas tu diorang ni pun bukanlah diorang, seekor ni je lah kan, Long Distance Denden Mushi ni pun dah cakap diorang selalu tinggalkan dia dekat Robin punya bilik, bagi dia berjalan kat situ, ataupun dekat Nami punya orang kata Tangerine Grove, orang kata pokok limau dia tu kan, kebun limau dia tu kat atas. And boleh katakan Denden Mushi ni memang happy lah duduk dengan Straw Hat Pirate kan. Yelah, Amil lah memang dia akan terjaga lah. Cuma ni dalam masa sama, dia kena ikut lah segala bahaya yang Luffy bawa bersama-sama kan, dengan kapal tu golek sana sini. Tak apa jadi lah dekat Thousand Sunny sekarang ni. Dan kita dapat request daripada peminat nak tengok ni benda yang klise lah yang Oda selalu lukis. Kali ni watak Yamato pada umur 40 dan juga 60.
Masa Yamato umur 40, dia cakap it's Wano Country, let's go and have a visit Luffy. And menariknya ayat dia ni ibarat macam Oda nak cakap yang pada umur 40 dia ni sebenarnya dah jadi kru kepada Straw Hat Luffy. So that's why dia cakap macam Wano Country lah, jom kita singgah kejap Luffy. Lebih kurang ayat dia macam tu. Kan? Macam Oda nak bagi hint. Umur 60, I don't wanna becoming a big shot. Maksudnya time ni dia macam dah tak nak jadi orang yang famous lah. Dia macam nak retire or something like that lah kan. I mean like make sense lah umur dia 60. Tapi kalau timeline yang tak pernah elok, maksudnya masa age 40 Yamato ni betul-betul dah jadi Oden. Agaknya memang dah jadi lelaki, dengan rambut pun dah macam Oden. Tapi lepas tu bila age 60, dia memang betul-betul jadi macam Oden juga, which is dah mati lah kan, terbakar kena rebus semua benda. So agak menarik lah lukisan Oda buat untuk Yamato ni punya future yang baik dan juga future yang buruk. Terusnya adalah satu soalan yang aku kalau boleh aku tak nak cover langsung. Aku memang menyampah dengan benda ni. Korang tahulah yang dah lama follow aku, tahulah memang aku against benda ni. Aku memang tak suka daripada awal teori, even fakta yang Shanks dari kembar. Aku memang tak suka. Lantaklah korang nak cakap apa. Aku suka Oda, aku respect Oda, but for this thing, for this shit, aku memang tak suka. Aku memang tak boleh terima yang Shanks ni ada kembar. So akhirnya keluarlah soalan yang dah bertahun-tahun lamanya. Lebih spesifik pada tahun 2018, orang dah buat teori kan? Orang dah tertanya-tanya, siapa yang pergi jumpa Gorosei ni? Betul ke Shanks? Kan? Keluarlah teori ni bukan Shanks, ni kembar Shanks. And menjadilah kenyataan kata-kata orang ramai semua yang yes, ni bukan Shanks. Yang pergi menghadap Gorosei ni bukan Shanks, tapi Shamrock. And Oda siap cakap lagi, masa diorang buat anime, yes, suara Shamrock ni pakai suara Shanks. Sebab kononnya Oda cakap, dia lupa nak beritahu anime staff yang itu bukan Shanks. Kan? So memang menyampah sikit lah. Itu je kan, itu je. Oda tak cakap pun, Oda tak bagi detail pun yang kenapa tiba-tiba Shamrock nak pergi jumpa Gorosei dengan selubung macam tu. Lepas tu dengan ayat I want to talk about a certain pirate, itu pun Oda tak cerita kenapa siapa pirate ni nak cakap. Tak ada nadah. Itu je. Oda just confirmkan yes, orang yang menghadap Gorosei memang Shamrock, bukan Shanks. Which is personally, kembali semula kepada aku, ni aku sajalah, aku tak suka sangat lah Oda cakap macam ni. Sebab again, bagi aku tak nampak any significant atau any kepentingan ataupun any benda yang menarik untuk pada waktu tu dekat chapter tu nak tunjuk orang yang muka sama macam Shanks, yang sebenarnya kalau itu Shanks memang lagi menarik kan. Sebab kat situ jugalah startnya teori yang Shanks ni adalah Celestial Dragon kan. Sebab benda tu menarik. Shanks kenapa dia nak pergi jumpa Gorosei? Satu kan. Dua, kenapa Shanks boleh masuk ke dalam Pancakesa kan, boleh jumpa Gorosei tanpa kena tahan, tanpa kena bunuh benda. And tiga, dia nak cakap pasal apa kan. So benda tu dah menarik. Yes. Now buat benda tu jadi Shamrock. So kenapa dia jumpa Gorosei, walaupun Gorosei cakap kau nak buat apa ke sini, tak ada apa sangat. Sebab sebenarnya bila-bila pun dia boleh jumpa Gorosei, sebab dia adalah part of Holy Knight, part of Celestial Dragon. And second, of course lah, dia memang boleh masuk sana sini sebab again dia Celestial Dragon. And nombor tiga, dia nak cakap pasal certain pirate pun sama. Bagi aku tak ada apa yang menarik. Sebab kau Holy Knight, memang kau akan bermusuh dengan pirate kan. Macam at least kalau Shanks cakap I want to talk about certain pirate, tu nampak macam menarik lah. Tu yang keluar macam adakah Shanks ni sebenarnya jahat, adakah dia double agent dan sebagainya. So it's actually more interesting kalau karakter tu betul-betul Shanks. And ayat I want to talk about a certain pirate ni akan jadi lebih menarik. Sebab kita nak sangat tahu Shanks cakap pasal siapa ni kan. Sebab yalah, kita sekarang memang dah tahu Shanks dah jadi Celestial Dragon. And yalah, at least benda ni menarik. Cuma itulah, mungkin aku cakap ni pun mungkin sebabkan aku memang tak suka Shamrock. So aku terlalu, orang kata, tak suka lah kan, tak terlalu menolak benda ni kan. Tapi kalau untuk orang yang tak nak masalah dengan Shamrock, mungkin orang boleh terima lah begitu ni. Tapi aku memang tak boleh terima. Oda, I don't like it. Oda, I don't like it. Seterusnya ini pun satu lagi soalan yang banyak kali dah orang tanya. Even orang kat Malaysia pun, even orang-orang yang tengok LOP ni pun banyak kali tanya, kenapa Roger punya Jolly Roger kan dah ada nampak misai dah, sedangkan Jolly Roger ni dia punya logo ni, simbol ni memang dah ada masa Roger masa muda lagi. And masa muda tu dia tak ada pun misai. So kenapa tiba-tiba dia ada misai dekat dia punya Jolly Roger? So Oda pun jawab lah, and which is aku rasa Oda memang dia tak ada idea, dia main-main je. Dia cakap tu bukan misai,
itu adalah udon noodles, ataupun lebih tepat itu adalah Maggi Mi. Dia main tu, dia gelak lagi, laugh. That's udon. Kan dia cakap dia memang dapat banyak soalan pasal benda ni. Memang banyak gila orang tanya pasal benda ni. Tapi itulah, dia cakap dalam masa yang sama 99% peminat mungkin tak ambil kisah sangat, tapi disebabkan orang nak juga tahu, so dia jawab je lah kan. Kalau untuk kata fan Jepun, mungkin tu udon lah, sebab udon memang famous makanan Jepun kan. Tapi dia cakap kalau untuk fan luar negara, mungkin tu makaroni yang panjang lah. Which is aku rasa Oda memang mengarut je lah. Bagi aku benda ni tak ada apa pun. I mean lah, tak salah pun kalau Roger nak buat dia punya Jolly Roger, nak buat dia punya logo tu ada misai, which is bila dia dah besar, dia simpan je lah misai kan. Mungkin tu lah impian dia. Okay, aku nak lukis logo aku, dan aku nak manifest aku ada misai yang panjang. So diorang semua pun macam relate gambar macam, Roger, kau tak ada misai tu, kau relax nanti aku akan tumbuh. Masa aku jadi King of Pirate, aku dah ada misai. So end up dapat misai. Ni jawapan yang lagi menarik bagi aku. Seterusnya fan tanya pasal Shiki. Ni pun benda yang menarik juga, sebab akhirnya Shiki dah jadi 100% canon. Sebab sebelum ni hanyalah orang kata macam teaser je kan. Oh, dia adalah canon. Tidak, canon ke tidak, canon ke tidak. Now dekat flashback Z-Back, flashback Loki, whatever, dia dah jadi canon 100% kan. So fan pun tanyalah kan, bagilah tahu sikit, sedikit cerita pasal si Shiki ni. And Oda actually bagi jawapan yang menarik. First, dia bagi tahu yang dia ni sebenarnya masih hidup, which is Oda guna ayat he is currently. Dia bukan cakap he is was kan. Kalau Oda cakap he was 73 years old, maksudnya kita tahulah dia dah mati. Tapi Oda guna ayat he is currently 73 years old, so maknanya kita tahu Shiki masih hidup di dalam timeline canon. Lepas tu Oda cakap lagi nama pedang dia dekat kaki dia tu adalah Oto dan juga Kogurashi. And dua pedang ni adalah level Ryo Osamono lah. Pedang biasa je lah, bukan pedang apa kata yang paling supreme. Lepas tu dia cakap lagi yang dia ni datang daripada negara bernama Yano Country. Bukan Wano Country, sebab ramai ingat dia daripada Wano Country sebab pakaian dia macam Jepun-Jepun sikit. Tapi Oda memang aku rasa dia tak ada idea pun, sebenarnya dia bantai ni. So dia cakap kan, dia datang daripada negara yang bernama Yano Country, yang memang sama macam Wano Country tapi lebih rougher, maksudnya lebih ganas. Aku macam benda ni sebenarnya tak ada idea ni Oda ni. Tapi at least menarik lah. Okay, Shiki masih hidup, and Shiki datang daripada Yano Country. Tak kat mana Yano Country tu pun aku tak tahu lah. And then sama juga macam mana orang selalu nak tahu nama pedang karakter-karakter yang famous, macam tu jugalah orang nak tahu nama kapal karakter-karakter yang famous. So macam kat sini pembaca ni tanya apa nama kapal Rocks di Z-Back, and Oda jawab The Rocks Fury. Sumpah tak menarik nama dia. I mean like nama kapal Roger, The Oro Jackson. Bapak smart gila. Sedap lagi nama macam kapal Dragon, Revo Army kan, Wind Granma. Nama kapal Kid, Victoria Pang. Z-Back, even nama kapal Blackbeard pun lagi menarik kan, The Saber of Z-Back. Dan kapal Z-Back Oda bagi The Rocks Fury. Tak menarik Oda, tak menarik. Soalan seterusnya ni pun tak ada benda tak penting sangat lah. Tapi pembaca ni tanya, segala master-master nightmare yang muncul dekat chapter 1142 adalah disebabkan ketakutan ataupun fear daripada budak-budak ni. So dia tanyalah yang Oda, kalau kau pula Oda macam mana? Apa kau punya fear kan? Apa ketakutan kau? Oda pun setujulah dengan benda yang sama, final exam kan. Tapi itulah Oda cakap jugalah kan, manifesting a final exam as master is hard kan. Macam mana nak lukis master of final exam kan, nak lukis kertas besar ada gigi macam tu. So benda tak ada apa sangat lah, tapi menarik lah. And sama jugalah dengan soalan untuk ni. Tiba-tiba dia cakap I want to be Gunko slave. Oda macam go right ahead. Tak nak aku. Kalau aku nak jadi slave, aku nak jadi slave untuk Robin. Dalam SBS ni, kalau tak ada soalan yang gatal, soalan yang macam a bit ecchi, lucah, memang tak sah kan. Orang Jepun kan, Oda ni pun sorry lah, korang minat lah Oda macam mana pun, Oda ni memang pervert tu sumpah. Contohnya soalan ni, dia cakap Nami pakaian Elbaf design, ringkas lah sebab aku malas pula aku nak cover. Annoying dah sumpah kan. Dia tanya pakaian
Nami tu dia tak pakai spender kat dalam kan. So Oda cakap of course lah tak pakai kan, macam mana nak pakai. So yep, that's it lah. Itu sajalah ending SBS kita. I mean like there's worse kan, ada soalan lagi teruk daripada ni, but it is what it is. Thank you for watching. See you guys on the next video. Assalamualaikum.